Assalamualaikum geng. Aku ada nak bagi nasihat sikit lah. Nasihat aku, ni nasihat daripada pengalaman aku lah. Pengalaman aku melibatkan share partner ataupun budak-budak kerja lah. Okay, kalau kata contoh share partner hang tu jenis tengok orang yang bermasalah, yang hang pun bagi masa kat dia berkali-kali. Bagi aku pun dengar nasihat ni daripada seorang doktor tau. Doktor ni dia pun nasihat ni daripada ayah dia lah. Nasihat ni simple je. Nasihat dia, kalau hang tengok staff tu ataupun share partner hang tu memang dia selalu buat masalah, lebih baik hang cantah awal. Cantah awal sebab apa aku cakap ke tu? Sebab dia, aku kata dia akan memberi efek kepada dunia bisnes hang. Memang dia akan beri efek. Dia akan jadi efek kepada orang lain dan efek pada diri hang. Apa lepas tu hang sendiri yang akan tanggung. Ni atas pengalaman aku lah. So aku lepas-lepas aku kena macam-macam kan. So aku lebih berwaspada lah. So kalau aku tengok orang sama ada pekerja ke, kalau sama ada yang orang yang negatif apa walaupun kawan-kawan sekeliling kita kan, kalau tengok benda yang tak berfaedah ni, kita cantah awal. So kita cantah awal tu bukan kita bermusuh dengan dia. So kita tak pergi duduk dalam circle dia lah, ataupun tak pergi nak buat kerja sekali, maksudnya hari tu. Kalau setakat nak sembang, nak buka uang, nak sembang report kedai makan, tak ada masalah, kita sembang je. Tapi bila kita nak buat kerja sekali ataupun kita nak buat dalam tim sekali ke, memang dah kita cantah awal. Sebab benda tu memang akan bagi efek kepada kita. So ni nasihat simple aku lah atas pengalaman aku kan. Apa yang baik hampa terima lah, kalau tak baik ikut terserah pada hampa lah. Setiap pengalaman orang ni, setiap orang masing-masing tak sama kan. So aku cerita atas pengalaman aku sendiri lah. Okay, nanti kita jumpa lagi video akan datang. Nasihat aku simple-simple saja. Aku share banyak cerita banyak pada pengalaman. Sambil-sambil aku nak promote aku punya barang, aku punya brand Gloss. Okay, terima kasih.